Maka di antaranya pengajaran yang disebut dalam ayat ini adalah bahawa iman itu bukan sekadar ucapan semata-mata. Begitu jugalah bukan sekadar penampilan semata-mata. Bahkan juga bukan pada pakaian semata-mata. Begitu jugalah bukan pada gelaran agama semata-mata. Akan tetapi iman itu adalah tasdiqul qalbi wa iqraru bil lisan wal amal bil jawarih. Benar, yakin dengan hati, membenarkan dengan hati. Wa iqraru bil lisan, mengucap dengan lidah, ucapan dengan lidah. Wal amalu bil jawarih, begitu jugalah amalan, kelakuan, tindakan daripada anggota badan seseorang itu. Adakah dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan kelakuan yang zahir yang dapat dilihat, ditambah pula dengan hati yang yakin dan ikhlas. Itu di antaranya menunjukkan bukti seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.